Yang saya nampak iklan FIRA Malaysian Robo World Cup 2025. Kejohanan yang kali ke-18 peringkat kebangsaan. Betul. Kali ini kita mencatat sejarah menyertai 16 pertandingan kira terbanyak dalam sejarah PKB, di mana saya telah tahun lepas kita bertanding Muharrah dan Muharrah hantar pada bulan 1 ke Busan. 4-4 MRSM dapat silver. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pendengar PKB Educast Kawai Kecek Demo Dengar. Saya Farah Noh, hos anda hari ini akan mengupas tentang topik robotik. Topik yang sangat relevan dengan perkembangan terkini semasa negara dan yang lebih istimewa lagi, kita akan membicarakan tentang kolaborasi istimewa antara Politeknik Kota Baru dan juga sekolah-sekolah menengah di sekitar Kelantan yang mengisahkan tentang pendidikan robotik dan perluasan kepakaran bidang robotik di Politeknik Kota Baru. Antara sekolah-sekolah menengah yang mendapatkan kepakaran robotik daripada Politeknik Kota Baru adalah termasuk MRSM Kota Putra. Dan bersama dengan kita hari ini adalah seorang guru yang sangat komited dalam bidang robotik. Kita perkenalkan Cikgu Muhammad Baihaqi bin Muhammad Ropiah. Terima kasih. Selamat datang Cikgu. Turut bersama dengan kita juga adalah penyelaras robotik FIRA PKB, iaitu Teknologis Muhammad Faizal bin Mustafa. Assalamualaikum. Terima kasih atas jemputan ni. Dan kita akan lebih banyak lagi lah akan bercerita tentang robotik. Silakan. Okay. Untuk makluman para pendengar, Cikgu Muhammad Baihaqi ni dia sangat committed dengan robotik, selalu bawa pelajar ke pertandingan-pertandingan robotik dan sering kali juga wajah cikgu ni kelihatan di makmal robotik PKB. Okey, sejak bila cikgu mula mendapatkan khidmat konsultansi robotik dari PKB? Saya mula pada tahun 2018 lah. Pada tahun 2018 saya diperkenalkan oleh Puan Nur Aziah, bekas pensyarah JKE. Anak dia ada sekolah dekat Madrasah Kota Putra lah. Masa tu dia kenalkan saya dengan Cik Nik untuk saya nak arrangekan manage kelab robotik ni lah, sebab kita ada pertandingan inter MRSM. So saya tak tahu nak buat macam mana. So saya bukan bidang saya. So saya cuba untuk mencari pakar lah. So Kak Noh tu suggest saya dengan PKB lah, dengan Encik Nik Noh Hishamuddin PKB. Oh, Cik Noh Hishamuddin, untuk makluman para pendengar, adalah pakar robotik di Politeknik Kota Baru. Okey, jadi sepanjang cikgu bekerjasama dengan Politeknik Kota Baru, boleh cikgu kongsikan berapa banyak kejohanan robotik yang pernah disertai? Untuk setakat ni yang wajib lah setiap tahun tu daripada 18, 19, 22, 23, 24 tu program tahunan MARA lah, Inter MRSM. Oh, patutlah setiap tahun nampak cikgu datang. Kena wajib masuk Inter MRSM di MRSM Bentong. So kita sepanjang kita menyertai itu, setakat ni alhamdulillah 2 kali kita ke international lah. Yang pertama tahun 2019 di Chiang Mai dan yang kedua bulan 1 baru ni di Busan, Korea. Teknologis Faizal, Cik Faizal ya? Ya, saya. Jadi memang kelab robotik di PKB ni menyediakan modul-modul latihan untuk sekolah-sekolah menengah ke? Okey, untuk makluman semua, kita sebenarnya menyediakan, memberi latihan kepada sekolah-sekolah. Kita dah lama terlibat dengan sekolah di peringkat negeri Kelantan, terutama dengan Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan sendiri, di mana pihak JPN memohon kita mengajar cikgu-cikgu sebagai tenaga pengajar bahagian bidang robotik ni. Terutama dia orang ada RBT. Jadi kita dah buat berbagai kursus dengan JPN Negeri Kelantan, PPD Pasir Mas. Di samping tu juga kita ada kita selalu dijemput juga. Kita selalu dijemput untuk hadir Carnival STEM sekolah-sekolah, seperti sampai ke SK Dabong pun kita pergi bagi memberi, orang kata, share ilmu robotik, share ilmu STEM, TVET ni. Untuk TVET keseluruhan ni kita pergi tanpa sepadan, kita kata.
Sangat menarik ya. Selain daripada mengajar robotik kepada pelajar PKB sendiri, kelab robotik di PKB turut memberi impak kepada komuniti luar daripada PKB ya. Ya. Okey, cikgu, setiap tahun datang buat robot masuk pertandingan. Boleh cikgu sharekan dengan kita orang lah, apakah pencapaian yang sangat membanggakan sepanjang terlibat dengan pertandingan robotik ni? Macam pencapaian tu macam tadilah, kita paling tingginya kita dapat gold dekat international 2019. Kita dapat gold di Chiang Mai dekat sebab kita ni grup Mara. So grup Mara tu dia ada 4 sekolah, dua gold dan selebihnya tu dapat silver. So salah satunya Madrasah Kota Putra lah, hasil didikan daripada Encik Nik. Dan tahun lepas kita bertanding Mara, dan Mara hantar pada bulan 1 ke Busan, 4 MRSM dapat silver. Wow, sampai ke Busan, Korea. Busan. Wow, that's a very orang kata pencapaian yang amazing. Pencapaian yang membanggakan. Dekat Busan dapat medal apa? Dapat silver. Silver. Oh, okey. Pelajar-pelajar MRSM sendiri yang main. Ya. Dia hasil daripada kita, dia dekat Robot Challenge tu, Inter MRSM tu kita ada 7 pertandingan. So dia ambil 3 daripada juara daripada 3 kategori untuk ke Busan lah, under Mara. So Mara Taja, Mara Bagi semua untuk ke sana. Ya, sudah pasti bila kita ke international melibatkan kos yang tinggi. Ya. Okey. Jadi cikgu nampak kan pelajar-pelajar belajar robotik masuk pertandingan. Apa impak yang cikgu nampak sangat besar pada pelajar-pelajar MRSM? So kita nampak pada bakat dia lah. So selama ni bakat dia pendam. So pendam. So lepas ni kita nampak dia punya disiplin. Kan kita nak ada setiap latihan tu kita kena manage moleklah masa. Disebabkan MRSM ni, kalau sebab kita Kota Putra ni ulal albab. So start kelas pukul 7.30, habis pukul 4.30. So masa untuk latihan tu memang sangat-sangat tiada, boleh katakan tak ada sangat lah. Okay. So kita kena manage elok-elok. So 4.30 tu pergi solat asar dulu. Lepas solat asar terus ke lab untuk kita buat latihan. Dan malam tu kita lepas maghrib tu ada kelas untuk menghafal sampai isyak. So lepas isyak ada prep lagi. So prep sampai 10.45. Oh, jadi anak-anak yang buat robotik ni juga anak-anak yang hafaz Al-Quran. Ya, Alhamdulillah. Masya Allah, itu sangat-sangat membanggakan lah. Oh, jadi jadual mereka sangat padat. Ya. Macam tu juga dengan jadual di Politeknik Kota Baru, Cik Faizal. Ya, jadual kita pun padat. Kalau ikutkan kita akan menghadapi kejohanan 18 Malaysia FIRA Robo World Cup ni 2025. Kita dah bermula minggu lepas lagi, ataupun minggu ni kita dah memula 10 hari bulan. Persiapan dan intensif latihan untuk kejohanan 18 Malaysia FIRA Robo World Cup 2025 ke Politeknik Merlimau. Oh, itu yang saya nampak iklan, FIRA Malaysian Robo World Cup 2025. Ya. Kejohanan yang kali ke-18 peringkat kebangsaan. Ya, betul. Okay. Dan kita dalam countdown day kita ada 9 hari lagi untuk kita berlatih dengan intensif ni. Saya difahamkan dalam FIRA 2025 yang akan PKB sertai ini turut melibatkan pelajar sekolah menengah. Ya, betul. Kita dalam FIRA kali ni kita menyertai berbagai kategori. Antaranya yang melibatkan sekolah ni adalah kategori MyBot. Di dalam MyBot ni kita ada Tower Challenge dan Robot Soccer 3vs3. Yang ni kita melibatkan sekolah menengah, di mana salah satu sekolah tu adalah sekolah MSM Kota Putra di bawah bimbingan Ustaz Nismi. Salah satu sekolah. Maksudnya lebih daripada satu sekolah. Ya, betul. Kita ada satu lagi sekolah, sekolah menengah Ketereh, di mana kita telah buat buat penilaian pemilihan. Oh. Kita dah buat pemilihan pelajar sekolah, di mana kita pilih yang terbaik untuk kita pergi bertanding ke kejohanan tersebut. So sangat menarik. Yeah. Jadi cikgu sekarang bawa pelajar daripada MRSM Besut, Terengganu ke sini. Agak jauh perjalanan tu cikgu. Sejam perjalanan semata-mata untuk training. Masya Allah, satu pengorbanan yang sangat besar lah ya. Okey. Bukan saya yang bawa lah, driver yang bawa. Okey. Jadi jadual sudah bermula daripada minggu lepas ya Cik Faizal? Ya, betul. Jadual telah bermula pada minggu lepas, tetapi disebabkan
student kita baru habis final exam. Jadi kita kira officially kita intensifkan latihan kita pada hari Selasa. Maknanya 10 hari bulan 6 baru ni. Jadi di mana intensif ni kita sediakan makan minum 3 kali sehari. Kita sediakan penginapan asrama. Maknanya pelajar ni boleh fokus betul-betul pada sesi latihan. Di mana para coach, jurulatih akan turut bersama dengan pelajar ni membimbing. Membimbing di mana dalam proses intensif ni kita akan sentiasa menambah baik robot kita, menambah baik programming kita untuk kita capai objektif yang kita nak. Jadi cikgu, tadi Cik Faizal bagi tahu MRSM turut mengambil bahagian dalam FIRA 2025. Okey, bagaimana persiapan pelajar cikgu sekarang? So far alhamdulillah. Start latihan tu hari Selasa baru ni sebab sekolah cuti kan seminggu untuk raya. So sekolah cuti. So saya ambil untuk 3 hari ni dia datang sini lah. Datang ke PKB untuk buat latihan. So, jadi pelajar ni ada mentor dia? Cik Nik lah. Cik Nik mentor. Okey, difahamkan pelajar sekolah mesti pairing dengan pelajar politeknik? Ya, ada satu kategori di mana mentor tu perlu pelajar politeknik. Contoh dia kalau kategori robot soccer, di mana mentor dia ada 3 pelajar sekolah dan 1 mentor pelajar politeknik. Maknanya pelajar robotik ni dia bukan saja kompeten dari segi programming, buat robot. Ya. Tapi mesti kena ada communication skill yang baik. Ya, dari segi kita train dari segi leadership. Dia punya teamwork and problem solving apa semua termasuk semua tu. Saya difahamkan kalau permainan MyBot tadi ya? Ya, betul. MyBot tu memerlukan pelajar sekolah mendengar arahan daripada mentor. Ya, mentor ni adalah pelajar politeknik lah. Yang tadi kita boleh katakan abang-abang senior bagi dia orang lah. Ini menumpukan lagi menambah keakraban. Di mana kita akan berperang selama 6 hari di kejohanan nanti. Dan di mana pelajar politeknik ni lebih dekat dengan pelajar sekolah ni. Bagaimana dengan sokongan ibu bapa kepada pelajar-pelajar yang menyertai robotik ni? Kan jauh ulang-alik kan. Ibu bapa positif ke? Sekarang ni ibu bapa okey lah. Dia menggalakkan anak-anak dia untuk menyertai robotik lah. Sebab dia kata anak lebih berkembang daripada duduk dekat sekolah tu macam tepu sikit. So dia keluar tu macam Cik Fazal kata lah, ada communication skill. Banyaklah dari segi benda-benda lain lah untuk pendedahan pelajar. Pendapat cikgu lah, bila pelajar-pelajar ni dia terlibat dengan robotik dan lihat environment Politeknik Kota Baru, adakah ia memberi impak pada minat pelajar nanti bila dia nak sambung belajar? Adakah cikgu rasa boleh mendorong mereka untuk pilih TVET sebagai bidang yang ingin dipilih? Saya rasa mostly lah setakat ni pelajar robotik saya engineering lah bidang habis di Kota Putra tu dia sambung engineering lah. Paling yang pergi Chiang Mai tu pun 2019 tu sekarang ni dekat Jerman buat engineering. Pada pendapat cikgu, aktiviti robotik ni adakah memberi impak pada promosi politeknik khususnya Politeknik Kota Baru kepada pelajar MRSM? Sebab kalau kita tengok kan pelajar MRSM ni dia memang akan nampak universiti lah pilihan utama. Kan, macam mana cikgu rasa bila terlibat dengan robotik ni, adakah mereka akan masuk dalam list pilihan? Saya rasa macam tu sebab dia baru nampak sekarang ni, dia nampak selalu sentiasa kita nampak yang okeynya universiti. So politeknik ni tak nampak. So daripada kita buat collab ni lagi menyelah lah politeknik, lagi nampak. So ada kalau kita tanya pelajar lepas ni semua mana? Oh, saya nak ambil nak masuk politeknik. Oh, kenapa? Oh, saya sebab ni dulu saya tengok robotik banyak aja collab dengan politeknik. So lebih mendorong membuka mata untuk dia menyambung pelajaran lah. Cik Faizal, kita bukan robotik saja. Ya, betul. Boleh Cik Faizal sharekan dengan pendengar. Kita ada banyak lagi kepakaran. Okey, kepakaran kita lah terutamanya di Jabatan Hidroelektrik sendiri, kita ada 3 program.
3 program diploma utama. Pertama, diploma kejuruteraan elektrik elektronik yang merangkumi 50% elektrik, 50% elektronik. Dan kita juga ada diploma kejuruteraan elektrik. Yang ini merangkumi on power lah, melibatkan engineering kuasa, melibatkan high voltage and so on lah. Dan kita juga ada diploma kejuruteraan elektronik komunikasi. Yang ini melibatkan perhubungan lah, contoh TM, Maxis and so on. Dan dalam silibus-silibus ni kita ada yang belajar tentang radar, tentang power system, high voltage protection, green dan energy. juga kita juga ada belajar green energy. Terutama dalam silibus diploma elektrik elektronik, kita ada subjek fundamental of renewable energy, di mana kita belajar tentang solar, kita belajar tentang wind turbine, kita belajar tentang PEM, maknanya maksud dia tentang bateri, menghasilkan bateri, more on green energy. Jadi di samping tu kita ada tiga-tiga program ni ada subjek projek. Subjek projek ni kalau tuan-tuan nak tahu, subjek ni lah yang akan membuatkan kita lebih confident. Maknanya kita meluaskan pengetahuan kita dengan teknologi-teknologi terkini. Contoh IoT, AI, semua dalam subjek kita apply dalam subjek projek ni. Tu sedikit lah. Kalau saya cakap banyak lagi nanti tak cukup masa untuk saya. Terima kasih Cik atas penerangan yang sangat detail untuk kita punya sesi ni lah tentang Politeknik Kota Baru. Semoga pendengar membuka mata yang kita ada banyak kepakaran terutama dalam bidang kejuruteraan di Politeknik Kota Baru. Kita sebenarnya dah hampir ke penghujung rancangan ya. Sebelum kita mengakhiri, saya nak mendengar jugalah harapan, pesanan cikgu kepada anak-anak murid MRSM yang berkaitan lah dengan robotik ni. Okay. Saya mengharaplah, maksudnya bukan pada MRSM, pada sekolah-sekolah luar pun ambil peluang yang ada ni. Maksudnya kita boleh berkolab dengan Politeknik, kita ambil peluang tu sebab di sini ramai pakar-pakar yang boleh menguruskan hal-hal berkaitan robotik, yang khususlah pasal robotik. Sebab kita dekat sekolah ni robotik dalam trend meningkat lah sekarang ni. So ambil peluang sebanyak mungkin untuk berjumpa dengan pakar, mengenali pakar, belajar dengan pakar. Bukan sekadar kita masuk pertandingan sahaja, tapi kita pandai segala-galanya tentang robotik untuk masa harapan, insyaAllah. Itu dia baik punya promo cikgu. Teknologis Faizal, apa harapan? Okey, harapan saya lah. Harapan saya harap semua yang di luar, terutama institusi pendidikan lah, mengambil peluang untuk berkolaborasi dengan Politeknik ni sendiri, di mana tak semestinya platform robot. Contoh platform tentang inovasi, di mana pernah pengalaman saya di sini, agensi bomber sendiri datang untuk menyertai pertandingan KIK dan meminta bantuan kepakaran kita untuk buat projek IoT dia. Jadi kita terbuka. Sebab dalam robotik itu sendiri ada inovasi. Kalau pengalaman saya juga, robot ni kalau dulu tak ada AI, tapi bermula tahun lepas robot dalam sistem robot tu perlu di-apply sistem AI. Kalau tidak, tiada markah. Gitu. Maknanya dia punya progress tu, teknologi tu sentiasa ada. Teknologi tu sentiasa berkembang. Jadi kita follow. Jadi saya harap yang di luar sana merebut peluang. Dan juga harapan saya yang kedua, terutama untuk tim FIRA PKB dapat meraih kejayaan dalam pertandingan kali ini, di mana kali ini kita mencatat sejarah menyertai 16 pertandingan, kira terbanyak dalam sejarah PKB, di mana saya telah involve tahun 2021 sehingga kini. Ini adalah yang terbanyak yang kita sertai. So saya harapkan dengan penyertaan terbanyak ini dapatlah hasil dia yang terbaik. Okey, itu sahaja daripada saya. #TVET tanpa sepadan.
Terima kasih banyak-banyak Teknologis Muhammad Faizal, Cikgu Muhammad Bahaki kerana sudi bersama kita mengupas topik ini, dan kita doakan semoga dilancarkan urusan persiapan ke FIRA 2025 dan mendapat kejayaan yang besar dalam FIRA 2025 kepada pasukan Politeknik Kota Baru yang berkolaborasi bersama Sekolah MRSM Kota Putra Besut. Akhir kata, TVET bukan pilihan kedua, tapi pilihan utama untuk generasi pencipta. Sekian dahulu daripada kami di PKB Edukas, Kawai Kecek Demo Dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.